Nabi Daud alaihi salam ialah seorang nabi dan raja yang dikurniakan kelebihan luar biasa. Baginda bukan sahaja memimpin dengan keadilan, malah dianugerahkan ilmu dan kebolehan yang memberi manfaat besar kepada manusia. Al-Quran menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan besi untuk Nabi Daud tanpa api dan tanpa tukut. Besi boleh dibentuk dengan mudah di tangannya. Ini bukan kemahiran biasa, tetapi mukjizat Allah yang menunjukkan kuasa Allah mengatasi hukum alam. Dalam sains moden, besi hanya boleh dibentuk pada suhu yang sangat tinggi. Apa yang berlaku pada Nabi Daud adalah di luar kemampuan manusia. Nabi Daud mengajar manusia membuat baju besi berantai untuk melindungi diri ketika peperangan. Reka bentuk ini membolehkan pergerakan lebih bebas berbanding kepingan besi keras. Dalam kejuruteraan, struktur berantai membantu menyerap hentakan dan mengagihkan tekanan. Reka bentuk ini masih digunakan dalam peralatan keselamatan hingga hari ini. Nabi Daud dikurniakan suara yang sangat merdu. Al-Quran menyebut gunung dan burung bertasbih bersama baginda ketika baginda memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sains, bunyi ialah getaran. Getaran pada frekuensi tertentu boleh memberi kesan kepada emosi, ketenangan dan persekitaran. Nabi Daud bukan hanya kuat tetapi sangat bijaksana dan adil. Baginda mendengar kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan. Inilah contoh kepimpinan yang berasaskan ilmu dan keadilan. Psikologi moden menunjukkan keputusan yang adil dan seimbang membina kepercayaan dan kestabilan dalam masyarakat. Kisah Nabi Daud mengajar kita bahawa ilmu, kekuatan dan bakat adalah amanah. Ia bukan untuk bermegah tetapi untuk melindungi, membimbing dan memberi manfaat kepada orang lain. Tekan subscribe untuk lebih banyak video macam ni.